Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Dr. Fadilah dan juga rakan-rakan yang dikasihi. Untuk pembentangan pada kali ini, kami memilih syarikat Old Town White Coffee. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 4 orang ahli, iaitu Nur Syakira, Nur Aisyah, Nur Fatin Sera dan juga Nurul Atin Ayuni. Baiklah, untuk tugasan pada kali ini, ahli kumpulan kami telah memilih syarikat yang tidak asing lagi di Malaysia, iaitu syarikat Old Town White Coffee. Syarikat ini adalah sebuah jenama kopi tempatan yang bermula daripada Ipoh, Perak, memperkenalkan konsep perniagaan secara franchise yang mengikut citarasa rakyat Malaysia, gabungan elemen tradisional dan moden. Bermula daripada kedai yang kecil sehinggalah kini dapat menembusi pasaran serantau. Walau bagaimanapun, syarikat ni dia berdepan dengan beberapa isu lah. Antara yang kami highlightkan kat sini adalah berkaitan dengan isu kualiti, kemudian berkaitan dengan isu daya saing dalam perniagaan. Seperti kita tahu, sekarang ni pelbagai jenama yang muncul di pasaran yang menggunakan konsep yang sama juga seperti Old Town White Coffee. Baiklah, kita teruskan dengan isu yang pertama. Apa yang kami perhatikan iaitu syarikat Old Town White Coffee ini tidak menyediakan latihan yang mencukupi untuk kaki tangannya. Isu perkhidmatan pelanggan yang lemah memang akan menjejaskan reputasi Old Town White Coffee. Ketidakcekapan kaki tangan akibat kurang latihan ini memang akan mengakibatkan kesilapan dalam pesanan makanan, penyediaan makanan serta komunikasi dengan pelanggan. Kegagalan pihak pengurusan dalam meningkatkan kualiti perkhidmatan ni memang akan mengakibatkan hilangnya kepercayaan pelanggan terhadap jenama Old Town itu sendiri. Baiklah, kita teruskan dengan isu yang kedua. Apa yang kami perhatikan, syarikat Old Town White Coffee ini mempunyai isu berkaitan dengan maklum balas dengan pelanggan. Kelemahan dalam perkhidmatan pelanggan, khususnya dalam mengurus aduan, memang akan menjejaskan kualiti perkhidmatan sesebuah syarikat. Ketiadaan sistem aduan menyukarkan pelanggan untuk memberi maklum balas, sekaligus akan menyukarkan syarikatlah untuk bertindak balas terhadap masalah ataupun cadangan yang diberikan. Tanpa maklum balas pelanggan, peluang untuk penambahbaikan produk atau perkhidmatan sukar untuk dilaksanakan, dan ini akan merugikan syarikat untuk memperbaiki apa yang diperlukan untuk masa akan datang. Yang ketiga adalah isu berkenaan dengan teknologi lama. Seperti yang semua sedia maklum, Old Town White Coffee masih menggunakan teknik pesanan secara manual daripada pelanggan terus kepada pekerja mereka. Yang mana hal ini adalah tidak merangsangkan terhadap servis yang mereka berikan kepada pelanggan, yang mana akan berlakunya kelambatan terhadap servis mereka. Selain itu juga, pesaing-pesaing lain yang telah menggunakan teknologi canggih dalam pesanan mereka, sebagai contoh menggunakan aplikasi mereka ataupun scan QR barcode. Manakala bagi isu keempat pula adalah tiada piawaian. Hal ini adalah bersangkut paut dengan kualiti makanan yang diterima oleh pelanggan. Sebagai contoh, pelanggan mengunjungi Old Town White Coffee di Zon B, yang mana mereka berpuas hati dengan kualiti rasa makanan mereka. Manakala apabila di masa akan datang mereka berkunjung di Old Town White Coffee di Zon B pula, mereka tidak mendapatkan nilai kualiti rasa yang sama seperti yang mereka kunjungi di Zon A. Hal ini menyebabkan kurangnya rasa puas hati pelanggan terhadap nilai rasa kualiti makanan tersebut. Hal ini yang pertama sekali akan boleh kurangnya kesetiaan pelanggan terhadap jenama tersebut, dan boleh menjadikan pelanggan tidak akan kembali untuk mengunjungi Old Town White Coffee. Seterus itu juga, hal ini boleh terjadi kerana tiadanya kawalan yang berkala, iaitu kunjungan berkala daripada pihak atasan untuk membuat semakan terhadap nilai rasa makanan tersebut. Hal ini boleh menjuruskan imej Old Town White Coffee lebih jatuh di masa akan datang. Seterusnya kita teruskan untuk isu yang kelima, secara tidak langsung merupakan isu terakhir untuk topik ini, iaitu perkhidmatan pelanggan yang lemah. Pekerja-pekerja Old Town White Coffee kurang memberikan kesenyuman, kurang menunjukkan prihatin, kurang menyantuni pelanggan mereka ketika mereka melayani pelanggan di outlet mereka. Okey, selain itu juga, dengan perkhidmatan yang lemah ini akan menjejaskan imej kepada Old Town White Coffee itu sendiri. Okey, selain itu juga, antara perkhidmatan pelanggan yang lemah
lemah boleh ditunjukkan oleh Old Town White Coffee adalah iaitu pekerja-pekerja Old Town White Coffee kurang menunjukkan kemahiran mereka dalam memberikan perkhidmatan kepada pelanggan secara atas talian. Hal ini menyebabkan pelanggan kurang senang untuk membuat pembelian secara atas talian kerana mereka tidak disantuni dengan cara yang prihatin dan mesra. Selain itu juga, hal ini boleh menyebabkan runtuhnya imej Old Town White Coffee. Kita teruskan dengan penyelesaian yang pertama, iaitu latihan yang tidak mencukupi. Bagi mengatasi kekurangan latihan, Old Town White Coffee perlu menyediakan program latihan yang menyeluruh, berstruktur dan berterusan kepada semua kaki tangan, terutamanya kepada kaki tangan yang berinteraksi ataupun berkomunikasi dengan pelanggan. Latihan perlu merangkumi aspek teknikal seperti prosedur, penyediaan makanan, pengambilan makanan, penggunaan sistem digital dan sebagainya. Latihan ini boleh dilaksanakan secara berperingkat, iaitu daripada latihan asas, latihan bulanan dan juga penilaian tahunan. Penggunaan jurulatih yang berprofesional atau model e-pembelajaran juga boleh membantu. Latihan yang baik akan meningkatkan kemahiran dan keyakinan kaki tangan serta memperbaiki kualiti perkhidmatan pelanggan. Okey, penyelesaian yang kedua iaitu isu maklum balas pelanggan. Okey, Old Town White Coffee perlu membina satu sistem aduan ataupun maklum balas pelanggan yang teratur, mesra dan mudah diakses seperti borang digital di laman web ataupun kod QR di meja. Pasukan perkhidmatan pelanggan khusus juga perlu ditubuhkan untuk memantau dan memberi respon yang profesional dalam tempoh masa yang ditetapkan. Sistem ini boleh membolehkan syarikat mengumpul data, menganalisis aduan dan mengenal pasti aspek apa yang perlu diperbaiki di dalam organisasi. Dengan berkongsi tindakan penambahbaikan berdasarkan maklum balas, syarikat dapat meningkatkan perkhidmatan dan membina hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Seterusnya, penyelesaian yang ketiga, teknologi lama. Untuk mengatasi isu teknologi ketinggalan zaman, Old Town White Coffee perlu melaksanakan transformasi digital dalam operasinya, iaitu sistem pesanan ataupun pengurusan pelanggan. Penggunaan tablet atau kios layan diri boleh menggantikan sistem manual bagi mempercepatkan pesanan dan mengurangkan kesilapan. Syarikat juga boleh membangunkan aplikasi mudah alih atau guna platform yang sedia ada untuk pesanan dalam talian, pembayaran tanpa tunai dan maklum balas. Ini akan meningkatkan produktiviti pekerja, memudahkan pelanggan dan menjadikan operasi syarikat lebih kompetitif dalam era digital. Okey, seterusnya saya akan membentangkan tentang penyelesaian kepada isu 4 iaitu tiada piawaian, lack of standard. Okey, bagi menangani ketidakseragaman kualiti produk, Old Town White Coffee perlu melaksanakan SOP yang seragam dan menyeluruh bagi semua cawangan seperti resepi, teknik penyediaan, penggunaan bahan dan kaedah penyimpanan. Latihan berterusan juga perlu diberikan kepada kaki tangan supaya mematuhi piawaian yang ditetapkan. Selain itu, tubuhkan pasukan pemantau kualiti supaya dapat jalankan audit berkala serta menggunakan sistem pengurusan kualiti bersepadu bagi memantau prestasi yang sentiasa sistematik. Langkah ini dapat memastikan konsistensi produk serta meningkatkan kepuasan dan kepercayaan kepada pelanggan. Okey, seterusnya penyelesaian kepada 5 iaitu isu kepada budaya perkhidmatan yang lemah. Bagi menangani budaya perkhidmatan pelanggan yang lemah, Old Town White Coffee perlu memperkukuhkan latihan kemahiran insaniah seperti komunikasi, etika kerja dan layanan mesra secara berkala dengan simulasi situasi sebenar. Garis panduan tingkah laku yang jelas juga perlu diwujudkan termasuk larangan penggunaan telefon semasa bekerja kecuali kecemasan. Sistem pemantau dan penilaian prestasi berkala harus diperkenalkan untuk menilai layanan kaki tangan. Syarikat juga digalakkan memberi ganjaran kepada kaki tangan cemerlang bagi memupus semangat kerja positif.
Langkah ini membantu membina budaya kerja profesional dan meningkatkan imej syarikat. Secara keseluruhannya, Old Town White Coffee telah membina reputasi kukuh sebagai simbol budaya kopi Malaysia. Namun kini berdepan bagi cabaran yang menjejaskan kualiti produk dan perkhidmatan. Antara isu utama ialah kekurangan latihan, teknologi usang, pengurusan maklum balas yang lemah, standard produk tidak seragam dan budaya perkhidmatan yang kurang baik. Pendekatan proaktif diperlukan termasuklah pelaksanaan latihan berstruktur, sistem maklum balas berkesan, penggunaan teknologi moden, pematuhan SOP dan mewujudkan persekitaran kerja positif. Dengan komitmen berterusan terhadap kualiti, Old Town White Coffee berpotensi meningkatkan kepuasan pelanggan, memperkukuhkan jenama dan terus berkembang sebagai kebanggaan kopi tempatan di peringkat global. Okay, itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.